benda tu kena ada 12 perkara ni pada ketika kita solat. Okey. Jadi yang pertama iaitu sucinya pakaian, badan dan tempat dari beberapa najis. Maksudnya syarat pertama untuk sah solat ni kena suci pakaian kita, badan kita dan tempat daripada najis. Pertama sekali kita kenal dulu najis tu apa najis? Apakah yang dimaksudkan dengan najis? Apakah yang dikehendaki dengan najis? Jadi takrif bagi najis iaitu suatu yang keji yang meneguh akan sah sembahyang. Itu yang dimaksudkan dengan najis. Jadi benda yang keji ni keji lagu mana? Keji ni bukan pada nafsu tapi pada syarak. Contohnya seperti khinzir. Pada nafsu suci buat apa? Orang kafir makin molek-molek tak rasa apa suci Tapi pada syarak benda tu ialah keji, benda kotor. Itu suatu yang keji yang meneguh akan sah sembahyang. Maksudnya kalau benda tu ada pada badan kita, pakaian ataupun tempat sembahyang kita, maka tidak sah sembahyang. Tapi sekira-kira tiada kemaafan. Maksudnya dia ada pula tahap-tahap dia ada. Kalau benda tu tidak dimaafkan, maka tidak sahlah solat kita. Tapi sekiranya najis tadi tu, benda yang keji tadi tu dimaafkan, maka tidak mengapa. Okey. Suci pakaian. Pakaian ni dikira daripada mana pakaian? Pakaian ni iaitu benda yang bergantung, berhubung dengan badan kita. Semua tu termasuk pakaian. Termasuklah ni spekar kita. Ni juga dinilai di atas pakaian. Jadi benda ni pun kena suci waktu kita semaya. Tak boleh ada tak cicak. Walaupun benda ni tidak bergerak dengan gerak kita. Contoh kata mic ni. Tak cicak ni tak bergerak sini, tapi dia bergerak di hujung atas tu. Hujung alik tu sikit. Kalau kita gini pun tak gerak tapi tidak sah. Sebab apa? Sebab ia berhubung dengan kita. Itu juga termasuk pakaian. Boleh dong. Ngapa ada? Kenal dulu pakaian lagu mana. Ni naik tebuh gitu kat tebuh tapi tak cicak ada dekat tebuh. Maksud tu termasuk pakaian tu. Jadi tak sah tebuh kita tu. Kena beringat buat gitu. Mau balik orang suruh baca tebuh maaf. Nampak tak mak gitu kak. Tapi kita tak perhati waktu kita pergi. Lebih baik kita tak pergi sebab begitu kat tu hanya sunat. Bila kita pergi benda tu termasuk dari pakaian. Jadi bila berhubung dengan haji, masuk lagu tu. Itu yang dimaksud dengan pakaian supaya kok kita walaupun telekung dia tu panjang labu lah. Itu masuk tu ngecek molek. Okey, itu yang dikatakan pakaian. Suci pada pakaian kita, tak ada najis. Lepas tu badan kita, badan tu ya semua tahu belakang lah badan lah ke mana. Kan tadi? Lepas tu tempat. Tempat ni mana yang dikatakan tempat yang dikira dengan tempat tu iaitu sesuatu yang bersentuh ketika kita solat. Anggota kita tu. Tempat sujud kita, tempat kita turun tangan, kaki kita. Benda tu tempat tu tak ada najis. Contoh kata atas kapek ni, kita semayang-mayang tiba-tiba cicak bego. Jadi kita lik sikit lah. Boleh? Nampak ada? Itu yang dikatakan tempat, bukan kata cicak bego sini, pakai tak semayang lah kita apa ada najis sini. Itu tidak. Yang dikatakan tempat tu tempat anggota solat kita. Yang tu dimasukkan suci pada tempat. Okey, suci daripada tempat dari beberapa najis. Iaitu pertama arok. Arok ni ialah najis. Maksudnya kita tak minum arok. Di kat orang Cina orang sembuh arok. Contoh macam kalau kita tengok orang kafir ni macam suka ke apa bila benar apa pesta dia kocok-kocok arok sembuh. Kena gitu. Pak salah itu kita pakai kan ada. Jadi pakaian itu tak boleh buat semaya. Sebab apa? Itu dikira sebagai
najis. Maksud kena tubuh kita ke, pakaian kita ke, kena sejadah kita ke. Maksudnya tidak boleh dibawa sembahyang. Jadi arak ni apa lagi? Benda yang termasuk di bawah arak. Termasuklah semua benda yang cair yang memabukkan. Walaupun kita tak panggil arak. Contoh ketung ke, racun ke, semua tu termasuk di bawah hukum arak. Gigi pop bahaya ke tengah ke tak. Topoh atas baju kita. Bukan arak. Tapi benda tu sebenarnya sudah termasuk di bawah arak, iaitu cair yang memabukkan. Semua tu dikategorikan sebagai arak. Ya. Seterusnya iaitu kencing. Air kencing kita. Itu juga najis. Itu semua tahulah kau tak. Dia Nabi pun ada sebut dari suatu hadis, kebanyakan azab orang dalam kubur ni Nabi kata sebab kencing. Sebab apa? Sebab kita kencing tu tapi kencing tak habis. Kencing gaduh-gaduh ataupun kita kencing gosok-gosok dan mecik gosok-gosok kita tak perhati. Jadi benda ni kena ambil syakna. Sebab ni ada hadis daripada Nabi ayat gitu. Ramai daripada orang dalam kubur ni kena azab salah satunya sebab kencing dia. Katanya gaduh-gaduh tak deheng. Benda tu tak habis lagi tubik. Jadi kita kena deheng, kena urut. Ya, semua air kencing tu tubik. Termasuklah retina pun kena urut. Kejahatan saja. Pastikan biar betul-betul habis. Juga basuh molek. Jangan basuh kau sikok dia cucu tak cucu dah. Jadi basuh tu biar suci. Tu yang dikehendaki dengan kencing. Seterusnya najis kita lah. Najis kita ataupun najis binatang dah. Tahi binatang termasuk macam tadilah dia cerita tahi cicuk apa, tahi gapo apa. Seterusnya iaitu darah. Darah pun termasuk daripada najis. Macam dirawak dalam mayat. Tu bik darah. Tapi ikutlah. Dia hukum darah dalam semaya ni ada 3. Pertama darah ajnabi. Kedua darah yang keluar daripada rongga terbuka. Ketiga darah yang keluar daripada bukit rongga terbuka. Maksudnya pada ikutlah mana-mana pun bukit rongga terbuka. Pertama darah ajnabi. Darah ajnabi ni sekiranya sedikit maka dimaafkan. Darah ajnabi dimaafkan. Lagu mana darah ajnabi? Maksud darah ajnabi ni darah yang lain daripada kita. Contohnya saya kita baca rawak. Mecik darah dia. Tu yang dimaksudkan dengan ajnabi. Darah yang bukan daripada tubuh kita ataupun darah nyamuk. Memanglah darah tu nyamuk tu isap darah kita. Tapi tika pecah tu daripada dia lah. Tu pun termasuk darah ajnabi. Tu dipanggil darah, hukum darah. Darah ajnabi mana? Darah yang lain daripada kita. Bukan daripada diri kita. Walaupun daripada diri kita seperti tadi nyamuk. Memang dia sedut daripada kita tapi tika pecah tu daripada perut dia. Boleh ni? Nampak tak masalah tak? Jadi dimaafkan sekiranya sedikit. Jadi sedikit-sedikit ni pada mana yang dikatakan sedikit? Setengah ulama kata seruas kuku kita. Kalau darah tu seruas kuku kita tu dikategorikan sebagai sedikit. Dia kalau disebut dalam kitab Syarqawi Tahrir sebanyak setitik air. Qadar yang dikatakan sedikit itu setitik air. Mana kalau darah tu kena kita, darah nyamuk tadi tu setitik air, maksudnya hak tu dimaafkan. Kalau lebih daripada setitik, maka darah tu tidak dimaafkan. Titik pop cok. Lebih daripada pada setitik, maksudnya mayat kita batal. Tengah mayat ataupun sayang kita ada pecek dia awak tepi mayat. Dalam mayat boleh pecek. Pecah mecik kita. Pada mana? Lebih pada setitik, maka batal lah semaya kita. Okey, tu bab pertama, masalah pertama. Lah ada. Qadar dia